Kita ada banyak jenis sambal kat Malaysia ni. Salah satu sambal yang paling saya suka iaitu sambal tempoyak ikan bilis petai. Lagi-lagi nak puasa ni, boleh buat banyak-banyak, simpan dalam bekas, letak dalam peti sejuk. Bila nak makan nanti, boleh panaskan je. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk cili ni kita akan kisar kasar. Lepas tu ikan bilis ni korang goreng garing dia. Kalau panaskan minyak, lepas tu kita akan gorengkan ikan bilis. Tengok ikan bilis saya pakai ni, warna putih cantik je. Kalau goreng dia senang garing. Kalau korang dekat TikTok, boleh pergi ke profil saya, tekan beg kecil ni. Kat sana saya dah letak siap-siap dah ikan bilis pangkor. Kalau boleh beli, buat stok untuk Ramadan nanti. Korang goreng garing, lepas tu korang ketepikan sekejap. Kemudian korang kisar kasar 1 biji bawang besar merah dalam 2 inci halia dan juga 4 ulas bawang putih. Kemudian masukkan 5 ke 6 tangkai cili padi merah dalam 3 tangkai cili besar merah. Korang kisar macam biasa. Baki minyak goreng bilis tadi, korang masukkan 2 tangkai serai yang telah dititik. Tumis sekejap sampai naik bau sebelum kita boleh masukkan bahan kisar kita tadi. Kalau tak cukup, tambahkan minyak sikit, tekan goreng sampai dia garing. Kemudian masukkan dalam 1 sudu serbuk kunyit, sambung masak sekejap. Lepas tu kita masukkan petai dan juga dalam 2 sudu besar tempoyak. Masukkan sikit air, sambung gaul sampai sekata. Lepas tu korang boleh perasakan dengan garam dan juga sedikit serbuk perasa. Kemudian korang boleh taburkan sedikit hirisan daun kunyit. Last sekali, korang nak tutupkan api. Sepatutnya biar dia sejuk sikit baru masukkan ikan bilis. Kalau masuk panas-panas dia akan lembik. Siaplah kita punya sambal tempoyak ikan bilis dengan petai. Boleh simpan untuk Ramadan nanti. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.